Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir, saya merupakan founder kepada Hosting Malaya. Video kali ini saya ingin tunjukkan kepada you guys lah macam mana cara untuk kita enable GDB di dalam emulator Reno Athena. So yang pertama sekali kita perlu install GDB lah. So anda boleh fokus dekat command-command yang kita akan gunakan ni. So contohnya ni. So kita install GDB, kemudian kita perlu install screen juga. So sama. Ini sebab kita dah install, tapi kalau belum dia akan ada minta permission lah untuk install. So buat semua ni dulu. Kemudian kita buat ni ulimit C unlimited. Kemudian kita masuk folder Reno Athena. Dan kita pastikan server kita dah stop dulu lah. So Athena stop. Kemudian kita perlu compile server menggunakan GDB. So ini anda boleh baca configure enable debug GDB. So biar dia running. Kemudian kita make clean, make SQL macam biasa. Dan last sekali make server. Okay, so ini contoh make SQL dah selesai. So kita make server. Okay, setelah make server kita kena faham lah server Reno Athena ni kita sebenarnya ada 4, iaitu login, character, map dan juga web server. Currently lah sekarang ada 4 server. So kita sepatutnya start satu persatu sebab kita biasanya akan ada crash pada map server. So kita perlu start server yang lain dulu. Saya bagi contoh, anda tengok di sini apa yang kita akan type. Screen -s login server dot login server. So anda tengok dia dah start login server. Kemudian kita tekan Ctrl A, lepas A dan kita tekan D. So dia akan detach lah daripada screen tadi. So kita create screen baru untuk character server. So sama macam kita cakap tadi, Ctrl A, lepas A dan kita tekan Ctrl D, dia akan detach. Kemudian kita start web server lah. Map server kita akan start yang paling last. Okay, so Ctrl A, lepas dan D. Lepas tu lepas A sajalah. Ctrl tu kita tak lepas. So kemudian kita akan start map server. Map server kita start dia dengan cara begini. Screen /s map server. So dia akan buka satu screen ni. Kemudian kita type GDB map server. So kemudian kita type R dan enter. So dia akan start map server. Okay, so contoh kat sini kita dah start GDB untuk map server. So kita detach, Ctrl A D. Kemudian cara untuk kita open, contoh kita dah tutup putih dan sebagainya. Pastikan kita login, masuk dalam folder Reno Athena. Kemudian kita tekanlah screen /r map server sebab kita dah namakan dia map server ni. So nampak tengoklah, dia akan keluar log dia untuk map server. So contoh saya detach balik. So nampak. So apabila sudah crash, apabila anda screen HR map server, so nanti akan anda boleh type lah. So apa yang anda type, anda perlu type BT full. Oh, itu saya tak dapat tunjuk lah sebab dia kena crash dulu. Kemudian anda type kat dalam tadi tu BT full, enter. So dia akan keluar lah apa log yang diperlukan. So daripada log tu kita akan dapat tahulah macam mana cara, apa yang menjadi punca kepada crash tersebut. So sekiranya anda nak tengok dia punya proses, so try tengok dekat. So anda tengoklah ada banyak screen. So screen ni lah antara screen yang running kat server tu lah. So anda perlu kill semua screen dan juga login server, character server, web server, map server semua ni lah. So anda perlu kill satu persatu lah. Kalau anda gunakan GDB, anda tidak boleh. Dah start, stop. So bila kita check balik, nampak dia tak kill lah sebab kita start dengan satu persatu tadi. Okay, itu saja. Dia harap video yang faham dapat membantu anda sekiranya server anda lalu ada crash dan memerlukan GDB lah untuk kita kena pasti kenapa crash tersebut berlaku. Okay, itu saja, sekian. Terima kasih.